judges. InsyaAllah lepas ni diorang pergi booth lagi. Tapi sekejap je sebab diorang dah nak balik. If you don't know, on the other side of me, I do work on radio. See you, my darling. Take care. Jualan dah nak habis. Hopefully hari ni sold out lah. So diorang boleh balik kerja. Handbag dah habis. Malam. Ada yang jaga. Tu mesti ada TikTok lepas tu dah habis sama si Didi. Selalu kalau Didi datang Brunei buat TikTok, tapi yang ni belum lagi. Nantikan. Kita selalu ada dance. Tengah cari trend apa yang masa kini yang untuk buat dance sama Didi. Itu apa yang hilang? Bag dah ada. Limek habis tu. Limek ada lagi. Limek ada. Untuk yang tengah hari di Kenny Road Terus, dipersilakan masuk sekarang. Hai, Buli. Saya macam mana dengan suara, tapi macam alisan. Makan belum banyak. Sistem ni. Manual pula sistem dia. Ya, pakai otak tadi. Teman saya nasi pagi dia okey sikit, malam sikit ya. Oh, alamak live. Kita memang matematik kita memang tak payah cakap macam 38, 49, 98. Like dah sold out ke? Dah sold out dah. Human calculator. Ya. Like dah sold out dah. Tapi kami sangat arif dalam sejarah lah. Sejarah percintaan kita. Satu, dua, tiga. SMS siap. Apa dah nampak? Cikgu dah datang. Minta maaf cikgu. Kanak-kanak Remy. Minta maaf cikgu. Ni. Kalau sudah masuk dah minyak sudah minum. Orang punya. Sponsor by Bazooka. Tanya apa sejarah percintaan? Sejarah percintaan adalah dua kita jalan ke hujung dunia. Terima kasih kerana sudah berada di dunia saya. Walaupun saya tak ada sejarah percintaan, tapi saya ada sejarah kita lah. Sejarah sama-sama. Tahu tak dekat sini banyak orang kasih jodoh saya. Saya pun tak tahu mana satu saya mau pilih ni. Jadi saya takut saya pergi seorang nanti balik berdua. Tapi belum jumpa lagi lah. Belum jumpa lagi. Orang semua kasih Bazooka ni saya. saudara Didi ke? Kita saudara. Saudara, mau yang dorang adik-beradik. Betul. Dah, betul. Banyak. Saya tiada boyfriend sekarang. Rezeki semua di tangan Allah dengan termasuk jodoh. Bila bas balik besok pakcik ini kau bukan lambat. Kalau jodoh tak kemana juga orang bilang kan. Esok sudah habis ke? Esok ada lagi? Begitu juga ada rezeki. Dah bag sold out. Bag sold out. Esok ada lagi. Tiba ada orang lain, semalam tak ada. Tiba ada orang lain, semalam tak ada. Sama je orang. Kita doa lah. Saya dah baik.
Cumi. Nama kamu siapa? Cumi. Boleh panggil saya Cumi. Mas, dorang jam 4 lebih. Kalau kami besok kami balik. Jadi kita juga baik ni kan. Yang penting kita kena fokus dulu berniaga. Ohayo gozaimasu. Cumi orang kampung saya. Ya, bah orang. Dia Cumi orang Sabah juga kak. Dia orang Kelantan mungkin. Nak tengok bas boleh pergi dekat Brunei Mid Valley. Sempat bah Cumi Bella lunch. Bella tengah lunch. Cumi mix. Bas balik bila? Bas balik ni pukul dalam around 3 to 4 minit. Bas belum balik, bas tengah lunch dengan friends. Gerai maksud orang dimakan, bukanlah Kiniro Juice. Lopet sudah ni info. Dan habis sudah beli di Kopong Kuning. Maaf yang tengah-tengah lihat stories lepas satu yang tengah lihat live lepas satu miss call aku tidak dapat jawab. Sorry yang tengah tengok live yang tengah miss call. Sorry tidak dapat jawab. Punya kenangaran juga. Orang Brunei ada kenangaran. Sorry. Mid Valley Brunei. Kirim salam sama Mama Bella dengan Mama YB. Waalaikumsalam dulu sampaikan. Okey. Di mana? Ini tengah layan